Hello, Assalamualaikum. Howdy. Apa khabar semua, sihat ke? Muzik kuat sangat ke? Okay, saya perlahankan Guys, saya nak share live dulu. Okay. Hello, Assalamualaikum. Dengar ke suara saya? Dengar ke? Hello. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat ke? Dengar dulu. Mantap. Ada lagging tak? Lagging tak? Lili. Lagu macam kuat sangat lah. Okay. Howdy Tuan Kepala. Howdy NH. Howdy semua. Apa khabar? Sihat ke? Howdy Miss Lavender. Apa khabar? So far tak datang gugur. Okay. Baik. Sihat ke semua? Sihat tuan-tuan, apa khabar? Sihat saja. Hari ni ada benda best. Jadinya hamba rasakan hari ni adalah elok hamba live lah. Elok hamba. So jadi mana tahu ada konten best kan. Kan nanti boleh masuk ke YT ke kan, replay macam dulu kan. Aduh. Lily Ann, terima kasih untuk hadminya. Korang kena murahkan rezeki, mudahkan segala urusan, Lily. Bagas, malam Zuhur. Rugi siapa yang tak tengok Tadung live. Dengar kan macam mana saya punya dialog. Psycho. 3 orang tu dia nak jadi villain. Dia tak tahu siapa villain sebenarnya. Tak ada. Gurau. Dia tak tahu siapa yang akan menjadi orang yang akan mengkucak-kacirkan Nusantara ini. By the way, ni moyang semua. Saya sebenarnya ada install, saya ada letak mata baru tau. Z yang bagi kat saya. Dia bagi kat saya. Tengok, nampak laut cantik kan bintang dia? Cantik kan bintangnya? Cantik kan? Kan cantik kan? Z bagi hari tu dia bagi. Cantik lah tengok kat Mas Joko kan. Hari tu Z bagi. Dia bagi kat saya. Dia ajar saya install apa semua. Tengok cantik mata. Saya rasa ada snap gambar untuk thumbnail nanti lah. Nanti tengok kat YT saya. Nanti saya akan upload thumbnail baru. Dan sekarang episod Nusantara kita akan masuk Nusantara kita akan masuk season 5. Masa kamu nampak Tuan punya gelak sana. Dan macam tu kan. Gelak memang gelak orang jahatnya. Ya, sudah penat melihat saudara-saudara dikutuk dan dihina. Tiba masa untuk hamba bangkit untuk menaikkan martabat orang suku. Dan ini adalah langkah pertama menyingkirkan orang-orang yang telah menghina suku asli. Semalam adalah buktinya. Langkah pertama sudah berjalan. Ini sebenarnya adalah
Ini sebenarnya adalah orang kata permulaan. Kita menunjukkan kepada orang sekiranya suku asli dihina lagi. Ini yang akan terjadi sekiranya ada saudara Comanche. Oh, lari pula dia. Ui, lari jauh pula. Ada lagging tak? Lagging tak, guys? Kalau lagging beritahu Saya takut lagging lah. FPS saya kau-kau ni. Kau-kau jatuh ni. Sekejap. Okey. Sebab FPS jatuh ni rasa macam ada tak sedap sikit mata memandang. Sebab orang ramai kot rasanya. Orang ramai ni. Besar-besar lah. Howdy Kak Wah. Apa khabar Kak Wah? Sihatkah? Kenapa namanya bertukar tu? Kak Wah guna segi figure Capybara. Apa yang Capybara tu Kak Wah? Okey. Makanan dah nak habis lah. Jom kita jalan-jalan dulu. Moga. Howdy Kanda. Howdy saudara-saudara semua. Ya. Agak digi. Ya, apa kabar? Sihat kah? Sihat. Sihat-sihat ya. Kenapa ni? Tunggu di sini. Ada apa? Ya, mau lihat orang itu dihukum ah. Okey. Oh. Ya. Untuk dihukum tu sekarang kita kena tunggu lagi atas turun. Lagi atas. Oh, lagi atas. Lagi Ya. atas. Faham sajalah. Atas yang mana tu Bang? Lagi Mungkin. atas yang berkuasa. Oh. Atas pokok? Bukan. Aduh. Mau. Ya. Ada benda aku ingin bicara dengan kamu. Apa dia tu? Ya, ingat apa yang kamu tanya kepada Bunian semalam? Ya, betul. Dia ada cerita kepadaku. Apa dia? Sepertinya saudara kita yang kita cari ada di satu tempat. Oh iya kah? Iya. Bermakna ZB Mose dengan Tadung masih hidup. Ya, siapa? Oh, okey. Bermakna mereka masih hidup. Ya. Oh iya. Mereka masih hidup kah? Iya, mereka masih ada. Kebau. Ya. Masa hamba membuat rawatan di Saberi, ada juga orang yang mengatakan suku asli yang berada di Sika masih hidup kan? Dah lama Dinda tidak jumpa mereka, Kanda. Ya. Begini Rindu sama ceritanya, saudara kita. begini ceritanya Kebau. Ya.
Aku tak tahu macam mana nak Agak logo. memulakannya. Ya, baiklah. Berat juga aku nak bercerita ni. Ya, ini ni. Menurut kata bunian, mereka bertiga ini dipenjarakan bersama dengan 3 saudara kita itu. Siapa orang Disisikan. tiga orang yang jahat itu? Ya, 3 orang tu lah sebenarnya. Baik. Jadi apa kaitannya dengan mereka? Apa kaitannya dengan saudara kita? Bangsa-bangsa itu akan ni. Sebenarnya mereka bertiga itu pernah mendapat bantuan daripada 3 saudara kita itu. Mereka diberi makanan dan mereka melarikan diri bersama-sama. Oh, 3 orang itu kah? Iya. Tapi apa sebabnya mereka menghina-hina dan melemparkan kata kesat kepada kita? Iya. Menurutnya itu adalah cadangan daripada saudara kita yang bertiga itu. Mereka melihat kita ini berpecah tempoh hari. Kita tidak ada kesatuan. Jadi mereka menggunakan cara itu untuk membangkitkan semangat kita untuk kembali bersatu. Itu katanya kepada bunian. Tapi salah tetap salah. Sampai dia menculik bunian. Ya, Iya. caranya, niatnya betul, caranya salah. Ya, Tapi oleh kerana kita ini sudah begini kan, ya. 3 saudara kita itu ada di Johannesburg, mereka bilang. Oh ya kah? Iya. Mungkin selepas ini aku dan beberapa orang yang tidak ada apa-apa yang nak dilakukan pergi ke Johannesburg untuk meninjau. Oh, baik. Dia sudah serah. Mereka ada di Johannesburg kah? Berkemungkinan. Nanti kita cari mereka sama-sama di sana. Tapi bukan kamu perlu pergi ke Strawberry kah? Tidak. Di Strawberry kami tidak. Kami tidak ni. Kami Baik. tidak masuk. Ya, kira. Mungkin di sini ya. Di sini dan juga di Ambarino. Ya. Sudah kuserahkan khairat itu kepada biawak untuk menjaganya. Ya. Jadi ku memberi 1,000 untuk membantunya. Tapi saya Dan- sudah simpannya di bank lah. Guys, ya, lag ya, tak ya. guys? Lag tak guys? Kalau lag bagi tahu sebab saya nampak dekat saya ni Ya, macam ya. lag ni. Dan tanpa nama. Kalau lag bagi tahu 4,000 kan? Tanpa nama. Ya. Oh ya. Kalau lag bagi tahu Jadi Ya, malah sudah. kamu bising-bising saja. Apa itu? Kenapa Ya, kamu marah orang. saudara tuan yang di belakang itu? Ya. Sabar. Rata-rata bising-bising saja. Sabar. Kalau lag bagi tahu Sabar. guys. Bagi tahu kalau lag. Kalau lag bagi tahu Oh, saudaraku betul tidur panjang ah. Ya. Suara okey tak ni? Apa itu? Apa display okey tak? Sepertinya saudara Fiza Lagging tu tak? masuk hutan lah. Sebutannya. Ya, Takut lagging nampak dia dekat korang. kemudiannya memasang baju hijaunya lah. Faham. Sebab saya nampak macam lagging ni. Mungkin sebab itulah dia berminat untuk mewujudkan, merealisasikan ranger hutan itu. Ya, mungkin. Maaf diriku bertanya. Ya tuan. Bisakah Ya. mana? tentang apa tu airat yang sumbangan tu boleh memberi semangat si kelas hati kah bagaimana? Tidak, Ya, itu seikhlas hati. Ya. sumbangan tu bukannya ini kamu punya share lah tu. Ya. Share kamu juga lah. Diriku ingin memberi sedikit sumbangan lah, walaupun tidak sebanyak mana. Ya, tidak apa. Tidak mengapa, tak apa. $1 pun mencukup memadai. Ya. Asal ikhlas saja. Ya. Tapi itu kami akan gunakan untuk melawat untuk membina di Ambarino nanti. Kalau di kawasan Nihoe Novo ni kami akan gunakan ruang kami sendirilah.
Kalau tidak dapat, tidak apa di wilayah Nineveh ini. Yang penting kita cuba dapatkan di Ambarino. Betul. Ya, kita Yang harus di dapat itu. yang di sini pun tidak apa kalau kamu mau guna. Tapi kalau kita Tidak dapat apalah. dua-dua itu lagi menarik. Dengan siapa diriku harus membeli wang kertas itu? Kepada doktor. Ya. Doktor. Oh, pada dirimu. Sampai raya. Talib. Ya. Sampai raya Talib. Dan aku Tengah beraya Talib. Talib, beritahu oleh kerana aku kita lag sedang tak buka Talib? tabung khairat ini, Lagging tak Talib? Aku nampak Mungkin dekat kita aku macam boleh- lagging lah. apa? Macam tak Gunakan sedap lah tabung tengok. khairat itu untuk Kalau keperluan lagging begitu mana-mana suku yang memerlukan. Apa kata kamu, Gobau? Apa dia? Ya, tabung itu mungkin kita boleh gunakan untuk kebajikan mana-mana Ya. suku kita selepas ini ya. Betul. Kalau ada lebih ruang itu, wang kertas itu kita gunakan untuk kebajikan saudara-saudara kita yang Ya. lain lah. Dan mungkin juga Ya. kita boleh merebut tender kedai makan pula lepas ni. Ya betul. Kalau sesiapa yang mau, ni saudara-saudara kita yang mau, Ya. siapa yang mau untuk merebut tender kedai makan Rasanya nanti. nona-nona suku kita boleh lah dapatkan bar nanti. Ya, betul. Jika mereka mau. Ya. Bolehlah adik saya Bunian bekerja di sana juga nanti. Hamba sebenarnya hamba sebenarnya mengidolakan bekas Gubernur New Hanover dahulu, iaitu Datuk Talib Morgan Besu. Ini diceritakan oleh anaknya, Tuan Maverick McCree. Kalian kenalkah? Tuan Maverick Tuan Maverick Ya. kenalkah? kenal Ya. kenal. Dulu pada awalnya ya memang dia agak sepandang serong kepada suku asli. Tapi pada penghujungnya dia telah membuat jasa yang besar kepada suku asli sebenarnya. Kata Maverick katakan dia, Datuk Talib itu berjumpa dengan Sultan Abdul Hamid, mendapatkan surat mengatakan bahawa wilayah Ambarino itu adalah milik suku asli, milik mutlak suku asli. Dia dan surat itu ditandatangani oleh Datuk Talib sendiri. Jadi atas sebab itulah hamba sebenarnya mendapat inspirasi untuk membantu suku kita juga. Faham? Sebab itu hamba cuba untuk bertanya kepada Maverick apa yang ayah dia lakukan dulu, macam mana, apa kebajikan yang dia lakukan dulu, Ya, bagaimana dia bagaimana dia melindungi suku asli, begitulah. Ya. And terima kasih untuk adminnya, semoga dimurahkan rezeki, mudahkan segala urusan. Terima kasih. Dan juga hamba cuba mendapatkan juga orang kata daripada apa orang kata model pentadbiran daripada Tuan Maniam Faham. sewaktu tahun lepas, apa yang dia lakukan di Hanover dulu. Ya. Howdy, Ann, apa khabar, Ann? Sihat ke? Di mana 3 orang itu? 3 orang jahat itu tidak dihukum ke? Kah tidak jadi? Ya, menunggu kehadiran yang paling besar untuk menjatuhkan hukumannya. Oh ya. Iya. Jadi bangsa-bangsa ini akan dihukum gantung di situ kah? Ya, sebenarnya saya Howdy, mau apa khabar? Sepertinya Iyo, apa khabar? Iyo, hukuman sihat. gantung Kak Wan, terima kerana kasih. Ni Kak Wan, Mereka melarikan diri dari mudahkan segala penjara urusan. Terima kasih. dan agak pelik jugalah. Ni orang semua. main saja menjatuhkan Bagi tahu hukuman. kalau lagging, bagi tahu Tapi kali ini Kalau lagging bagi tahu sepertinya Sultan sendiri yang turun. Itu maknanya hukumannya Lagging lebih tak? besar Lagging tak? itu. Wah, kenapa semua tiba-tiba senyap ni? Enggak ya? Enggak lagging ya? Tukang daging bersiul. Ya, sudah hilang lah. Ya, Ya.
Dia dengar lah. Saya Dengar ke suara semua? Ya, dengar. Ya. Tak tiba-tiba senyap tadi saya risau takut saya ditarik oleh Ya. sahabat bunian lah. Okey saja. Sahabat Bun ke? Ya. Ha. Semalam Mana pun bunian? semasa dia bercerita dengan saya, tiba-tiba dia ditarik oleh sahabat buniannya. Tak, masalahnya Tuan Hamdan. Ya. Kita seronoklah kita berborak-borak kan. Tiba-tiba dia tidur. Iya betul. Saudaraku, Saya- Max dan Hill, betul lah, saudaraku, dia apa khabar semalam, saudaraku? Dia boleh Sihat terlena. kah? Dia Ya. betul-betul telio atas malam. Ya. Penghujung kita mau Ya. mau meninggalkan bulatan kita itu kan. Iya. Tiba-tiba Baru dia bangun. dengar. Lagi, Ya. lagi satu lah. Tadi dia menghantar surat kepada saya. Macam mana dia boleh sampai Jangan pergi ke mana-mana. Kenapa Tuan Max? Kanada sana. Hmm. Dia mengirimkan sepucuk surat dan gambar dia sedang makan pak-pak goreng ah. Ah? Pak Goreng. Pak goreng. Ya. Makanan apa tu? Maaf ya Tuan Hamdan kalau hamba selalu mengusik bunian itu ya, sebabnya hamba rindukan adinda hamba Pipit Kalut itu sebenarnya. Sebabnya ya hamba dah Ya. lama tak jumpa dia. Betul tu. Pipit Kalut itu. Tak tahu apalah macam mana lah rupa dia sekarang. Apalah kabar dia. Tapi itulah. Mana Saya Pipit dia belum perasan comeback lagi saudaraku. Kebanyakan nona-nona suku asli ni perangai yang lebih kurang sama seperti Bunian dan juga Pipit lah. Ya betul. Satu keturunan. Pipit dah Ya. jadi hawk. Dia jadi hawk. Kalau tengok siapa anaknya si Gagak tu, si Biri-Biri tu pun sama juga. Ya. 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 Hmm. Ya sebenarnya ada seorang lagi lah. Dia itu tapi dia ibunya seorang Mohikan, mana bapaknya orang asing ah. Oh Dia ya. orang tiga adik, dia orang ada berempat adik-beradik ah. Betul bukan Tuhan, saudara komen cerita. Sebenarnya Pipit Kalut itu dia adalah orang asing. Tapi dia mengangkat sumpah sebagai Apache. Oh ya. Ya, sewaktu dia tiba di tanah Nusantara ini dahulu, dia menaiki kapal bersama ibu bapanya, membawa harta. Sebenarnya dia anak bangsawan sebenarnya, Hamdan. Oh. Mama tahu Pipit Kalut itu. Tapi Ya. tapi selepas tragedi kapal mereka karam dengan harta-harta sekali di bawah arus laut, dia datang selai pinggang di tanah Nusantara ini. Jadi Ya. orang pertama yang menyambut dia adalah buaya tidur. Oh. Jadi dia mendapat perlindungan daripada kami dan dia rasa dia mahu bersama-sama dengan kami. Dan Tuan Gagak putuskan boleh dengan syarat mengangkat sumpah dahulu. Ya. Kalau ikutkan nama asal dia Teja Ailahat. Dia anak Teja? bangsa Teja Aila. Teja Aila. Dia Sedap namanya. ya, Ya. dia adalah anak bangsawan dari Australia. Ya, kita bercerita tentang kisah silam. Ya. Ya, seperti Tuan Kau tahu, sebelum ini saya menetap di NSB, bukan sebelum saya bersama dengan Tuan Fizo. Ya. Sebenarnya ada satu cerita. Tuan tahu keluarga Steven di sana? Ya. Ya. Saya mendapat tahu mereka itu sebenarnya separuh Tuan nak beli makanan. Mohikan. Ada nak beli makanan ke? Berapa dolar tu nak? Saudara-saudara ada yang nak beli makanan ke? Satu set $5. Iya. Ada katakan nama kah? Diri kau mau. Ya. Mau berapa set? Saya Satu masak, set. tapi saya masak dulu lah sebab saya risau basi nanti kan. Oh ya. Boleh. satu set. Okey. Okay. Sebentar. Adinda Tupai. Ayah kanda. Kamu hisap rokok apa itu? Ini jenama era ini kanda. Era. Oh. Kanda hisap zongking. No. Nak satu nanti kanda. Boleh saja.
Tapi dia rokok ini sigar murah saja. Dia dah. Sama dengan kita kan dah. Ya. Ini pun gulung sendiri kan dah. Ya. Kutip-kutip dari apa ini Sampai semalam kata ya betul. kuda Tu depan tu. gulung Wah, Oh, jangan. Masa sama. Oh, Tuan Tupai jangan hisap jangan hisap tai kuda. Bahaya itu. Bukan. Apa dia yang tuan duduk dekat sini ni? Ya. Apa gulung saja. Sebenarnya Petik keluar asap. Tupai ini dan juga Pipit, mereka adalah kami panggil Kitchen Apache. Oh. Oh. Ya, Kitchen. Dua-dua comel. Begitulah. Tapi jiwa mereka membara. Jiwa pahlawan mereka membara. Ada dah. Apa? Ada lagi seorang ya. Siapa lagi? Drama $5. Queen. Oh ya, Merpati Katik. Drama queen. Itu adalah adik bongsu Tuan Gagak. Ya. Ya. Tapi itulah sebab Tapi dulu Tuan Moikan ada bukan satu naik, pepatah tak naik banyak Tuan tu, Ya. Gagak. dulu tu Tuan tak Kebau. ada, Ya. duit banyak baru dapat naik Pepatahnya menyatakan jangan disangka kecil, Baiklah. ada besarnya. Ya. Gelap. Ya. Mengisi Okey, perut Ya. saya. baik. Ini Kalau boleh makan Tupai dulu, ini. Besar baik. hatinya, Nanti besar kalau semangatnya. makan kilau minyak air dulu, Tupai dia ini dah- dulu. Waktu tempoh hari ada benda yang berlaku pada kami dulu. Tupai ini dengan beraninya pergi siasat sendiri seorang-seorang di St. Denis tanpa pengetahuan kami. Sampai dia berlaku kecelakaan sewaktu berada di St. Denis dulu. Tapi ya, waktu tu kami Apache tengah nakal Tuan Hamdan. Oh ya. Saudara-saudara Comanche semua dan juga saudara Mongol. Kami waktu tu duduk di New Austin bersama dengan bandit. Bila adinda kami ni sudah dikacau. Atau macam mana? Atau macam mana? Pelan-pelan sikit berkata apa mengenai bandit tu. Takut nanti Oh, ada ya. orang beragak pelik dengan kita. Ya, tapi itu dululah. Tak, Ya, jangan ya. risau, hamba berbisik ni. Tidak ada yang dengar. Ya. Baik. Bila keadaan adinda kami ini sudah diganggu. Atau apa yang kami buat Tuan Hamdan? Ya apa? Kami rompak kereta api orang kaya. Waktu itu. Jangan Ya, menggigil. sejujurnya Tapi itu dululah. semasa peperangan, sebelum peperangan yang lalu, Sangat belagak. pemerintahan Tajul betul-betul menekan rakyat, betul. Ya. Betul. Aku sendiri beberapa kali mencuci bank . Ya. Siapa seru saya tu? ABP. Rindulah. Dia boleh merampas Kanda kita Kanda punya- si sepertinya kacau sudah bunian sampai, saja sebab rindu Pipit tau. Asyik kacau bunian je. Tak ada orang nak Ada kacau. meriam tu. Itu rasanya ada beatbox tu. Siapa yang buat beatbox tu? Ya, apa itu saudara? Ada yang buat beatbox tu. Sangat belagak. Baju merah tu. Ya. Katanya dia menjaga kawasan ni ya. Betul kah? Kanda Mela dengan bunian tu kanda. Apa dia tuan? Kamu dengarkah bunyi meriam itu? Meriam 3 kali tu? Ya. Ya, betul. Ya, sepertinya ada orang besar datang . Mungkin tuan Marshal Tuan Ron Kenway tu sudah hampir tiba tu rasanya tu. Tempoh hari yang ada hantar surat. Bukan hantar surat lah maksudnya. Ya, melihat bunian itu kan macam dia punya perilaku dia macam Pipit tau. Itu hamba suka kacau dia. Tapi tidak lebih-lebihnya sebabnya itu keluarga kamu. Kalau Ya, Pipit tidak itu apa. kena kasar tau tuan. Ya, tidak apa kalau tuan mau didik dia. Kalau dia ada nakal-nakal, tuan boleh saja. Saya izinkan. Sebab tempoh hari semasa kami baru mendarat di sini, tuan tahu dia tidur di mana? Ya. Mana ada orang berani tidur di atas bumbung lomen .
Bumbung pejabat lomen ya. Iya, dia tidur di bumbung pejabat lomen lah. Sampaikan ketua lomen di situ mengarahkan dia untuk turun lah. Macam-macam perangai bunian itu ya. Iya. Ya. Tapi Ya, 2 hari semalam tuan tahu lah. ya. Dia berjaya men-scam warga. Ya kan? Ya, dia berjaya menjual 5 keping daging. Satu keping daging itu $5. Panjang betul akalnya. Iya. Keping $5 Saya ada 20 keping minta tolong dijual lah. Nampak saja kecil macam tu ya. Ya. Panjang akal ya. Ya, betul. Dah atas bumbung tu dia selalu tidur. Rumah segitiga tu. Aduh. Agak dugo. Pipit tu dulu kalau hamba selalu kacau dia. Cara dia. Paling kasar lah hamba pernah buat. Waktu dia tidur hamba ikat dia. Hamba lasso ikat dia. Dan tidurkan dia dengan babi di belakang pejabat lomen itu. Oh. Ya. Bangun-bangun dia sudah penuh dengan lumpur. Tapi Bangun. saya ada dengar kisah Nona Pipit tu. Ya. Dia berjaya menelanjangkan berapa orang asing di atas meja hijau itu Orang asing. Iya, tu Tuan Hamdan. Ya. Iya, dia ratu meja hijau di Valentine ini, Tuan Oh, Hamdan. jangan ajak dia. Jangan ajak dia lawan, Tuan Hamdan. Iya. Ajak dia lawan. Memang dia ratu meja hijau. Howdy Nona. Audi Nona di belakang itu. Jangan takut. Mari. Takut pula. Kenapa mereka lari Mari. Sekejap, hamba tegur dia. Rupanya kanda pakai gigi, kebau Apa dia? Mungkin kerana pakai pantang biji. nampak Nona. Bukan. Rasanya dengan ketampanan kanda mereka terkejut. Tadi petang Kanda sudah bertunang ya. Jangan. ya kebau. Tadi petang Ya. Kamu baru bertunang ada Dah lama saya bertunang ada lah, Kanda. jumpa kelibat Togorogos Hamba sudah jumpa dia tadi. Ya, saya pun Bes- sudah jumpa tadi. Ya, bersama Dia boleh dengan jadi ikan lah. bersama dengan Jahut. Iya. Petang tadi dia jadi ikan lah Togorogos. Dia tengah berbicara dengan kami di window rock tu. Ya. Tiba-tiba dia bertukar menjadi ikan Jadi ikan. Bagaimana bertukar jadi ikan? Special Kamu help lah. tak tahu Ikan lah. salmon Tiba-tiba ada atas kerusi ikan. Tiba-tiba ikan macam mana ikan boleh berenang di atas darat Wow, ada special help lagi ke? Tidak ada special herb. Dia tiba-tiba saja dia mengatakan warga suku semakin ramai. Tiba-tiba dia mau cakap something. Dia menghilang. Tiba-tiba ikan muncul dan berenang-renang di depan muka kami. Kami pun sepak ikan tu. Iya. Hamba sudah kawan lama dengan Togorogos itu. Kalau jumpa dia, hamba bukan panggil, "Hey Togorogos," bukan. Kamu tahu hamba panggil apa? Aha. "Hey orang tua." Tapi saya rindulah dengan war cry dah. Ya, Hamba- Abai Kanji. ya. Hamba teringat dulu waktu peperangan dengan Malcolm. Dulu. Ya. Dia mengeluarkan gading gajah. Oh, Ya, dia ada gading gajah itu. Gading gajah, gading peperang dia itu. Sebenarnya. wow. Ya. Waktu itu sangat semangat Dan kami berhasil membawa Malcolm balik ke kampung dan seksa dia di kampung sebelum diserahkan pada Lomen. Oh, begitulah. Ya. Sepertinya lama lagi ini saya pergi singgah memasak je Perut Ya. terasa lapar pula ni. Jangan lama-lama Sama masak. Samalah. Kita masak di depan sana lah. Mari. Mari. Mari saudara semua. Oh ya kak. Alasan itu. Itu Nona dua orang ada semua. Iya. Mari kita kacau. 4, 5, 6, Itu memangnya. 3, 4, 5. Togor sudah cukup kan? Daging kena masak banyak. Mau menjadikan
anak mereka. Oh iya kah? Tak apa, saya boleh jaga dia. Saya pun jual makanan. Nona Rebecca Lagi orang makanan ada orang terjaga lah. memberi tahu sedikit maklumat Ya, keberadaan 3 orang saudara kami. ya semalam semasa saya balik rumah tu anak saya Samuel dia ada kembali ke rumah, dia bagi informasi lah berkenaan Wah, sangat cantik sekali nona depan ini. terima kasih. Berkenaan dengan 3 orang wapiti yang tertangkap di Sisika. Oh iyakah? Ya, katanya orang asing itu mereka sudah terlepas daripada Sisika. Ya, saya pun ada maklumat sebegitu dan ada maklumat terbaru tentang keberadaan mereka. Mungkin selepas ini kami akan pergi mencarinya. Ada maklumat terbaru. Rasanya nona Ya. cantik di Strawberry. Ini Tuan Hamdan kah? Jadi Ya betul. awak bawa kuda awak. Sebentar, ini Nona Rebecca kah? Ya betul. Oh, kau memang tidur. Apa khabar Nona, sihat kah? Kabar baik. Ini semua daripada kaum suku kah? Ya, kami betul. semua kaum suku. Mama ada di Valentine saja selalu. Saya ingin katakan sesuatu lah. Mama di sini. Apa dia? Semasa peperangan tempoh hari, ada satu upacara yang dibuatlah. Saya telah berkahwin dengan seorang wapiti. Sekejap. Ya, Siapa? seorang lelaki dari kaum wapiti. Siapa? Apa? Ya. Saya berkahwin dengan Z Dakota. Ha? Ziz sudah kahwin? Zeh Dakota. Ya. Cuma perkahwinan itu dirahsiakan disebabkan oleh saya tidak memberitahu dengan keluarga saya disebabkan peperangan itu. Jadi kami rahsiakan perkahwinan kami. Dan hasil daripada perkahwinan itu saya mempunyai seorang anak. Hai, Dan nama anak saya Samuel. hamba tak puas hati. Kenapa Z lebih advance pada hamba? Sedangkan hamba bertunang dulu. Oh tu. Tuan, ini Tuan Kobau kah? Ya, Oh ya. hamba bertunang dulu tau. Ya. Tapi dia kahwin dulu. Tak boleh jadi ni. Mungkin semasa peperangan tersebut saya menyembunyikan kaum wapiti di Tall Tree. Di sana kami jatuh cinta lah. Mungkin tidak manis untuk dipandang. Jadi kami mengambil keputusan untuk berkahwin. Hai, kahwin juga si itu akhirnya. Ya. Dia, hamba sebenarnya pernah menjadi apa orang kata, penasihat cinta dia. Penasihat cinta? Ya. Oh, Dia sebelum itu dia sudah punya nona kah? Bukan, dia sebenarnya ingin mencari nona. Tapi dia tak tahu nak cari yang mana, macam mana. Dia tanya hamba, patutkah dia mencari nona dari orang asing? Hamba kata kalau nak orang asing itu bagus, ambil sajalah sebagai isteri. Apa susah? Ya. Mungkin itulah bawa kepada kamu lah, Nona Rebecca. Ya, itu mungkin salah satu penyebab kami jatuh cinta lah untuk tahu penyatuan dua wilayah West Elizabeth dan Ambarino. Ya, kalau ikutkan sejarah West Elizabeth dan Ambarino ini sebenarnya memang sudahlah banyak sejarahnya. Iya, kalau ikutkan kamu tahu kan Pai Kanji. Iya. Ya. Daripada zaman Tuan Smith lagi sampai sekarang Tuan Jack. Ya. Minta maaf saya sebentar, saya perlu membuang air besar. Baik. Samalah. Mana tandas ya? Di belakang sana. Sana ya. Sekejap sebentar. Aduh, kena buang air pula guys. Okay. Tak boleh tengok ah. Oi, kau. Tak boleh tengok. Censored. Daging ada lagi.
Yes, korang nak lagu background ke guys? Sambil saya lahir nak lagu background ke tak ya? Ke tak ya lagu background? Biar dia macam ni je, okey ke? Saudara daripada bapa kamu. Begitu. Yang ni nama Oh, namaku Hamdan. Dapati kehidupan ini begitu sukar untuk dihadapi kerana begitu banyak dugaannya. Oh, dia panjangnya puisi kamu ah. Tidak, ini nama saya. Oh, nama kamu ya. Oh, Ya. nama. Ya, Saya ingatkan puisi lah. Kenalkan Tidak, itu juga nama kamu daripada suku mana? Sebab anak saya ni dia tidak pernah berjumpa dengan warga suku yang lain. Ya, saya daripada suku Mohikan. Ini Sini ke bawah ada air kah? Kalau orang lihat habiskan. ponco merah belang putih ini, Ya. inilah tanda suku Mohikan. Okey, Mana baik. kudanya tu? Dia tunggang apa? Ini Seperti Crazy Frog, ah. ini anak kamu dengan Z kah, Nona Rebecca? Ya, betul. Oh ya? Ini anak saya dengan Z. Aku baru minum Kenalkan 2 dia, botol saja. nama dia Samuel Z Dia tidak dapat Junior. kuda. Sebiji rupa ayahnya. Nah, dia menunggang Crazy Ya. Frog ah. Baru Ya. 5 cawan kopi. Oh, rasanya Suji. doktor ni Dan pernah merawat saya. Warna rambutnya pun sama juga ya? Betul. Ya. Iya, memang betul-betul anak Z. Tidak disangka lagi. Tak perlu buat ujian DNA daripada zaman moden. Ya, bukannya pun sebiji ambil daripada bapaknya. Ya. Memang sebiji macam bukan ayahnya. Kamu kena berbangga. Siapa namanya? Samuel ya? Ya, Samuel. Samuel. Saudara kenalkan, kita kenalkan seorang-seorang pada anak Z ini. Kamu yang tidak nama. Ya, Ada air kah? ada. Ya. Kamu Siapa yang mau tahu kenalkan dulu ni? yang Siapa? Ya, Ah. saya sudah tadi ya. Tak apalah, hamba lah. Mana Kenapa itu? lagi Kenapa itu? Mohikan yang lain? Mohikan yang lain masih lagi di hutan. Ah. Kanda Fizo saya masuk hutan. Faham. Kenakanlah Tuan Kamu mau air. Kobau tapi kamu untuk mau okey. daripada keluarga Abacina. Ya, hamba bernama Kobau Gasak. Lupa nama pula. Kenapa itu? Nama hamba Kobau Gasak dari suku Apache. Kalau kamu lihat ni, Gasak ah. ya, kalau kamu lihat Di mana ponco seperti Mana bunyi tembak hamba tadi ini, tu? tembakan tu? ponco seperti hamba ini adalah Ya. suku Apache. Tapi kalau kamu mau tahu, bukan semua yang memakai ponco ini adalah orang Apache. Kalau kamu mau tahu sama ada dia Apache atau tidak, tanya nama dia. Kalau nama dia macam hamba, ada nama haiwan di depan, ya itu adalah suku Apache. Begitu. Baik-baik. Ya, Terima kasih. ya. Salam Panggil- kenal. Panggil uncle sajalah. Panggil apa? Sebabnya hamba dengan ayah kamu itu memang sudah berkawan lama. Okey, baik. Ya. Uncle. Ya. Lagi? Tu sebelah Tuan Kobau itu adalah Tuan Biawak. Bukan. Kamu bukan. kenal. Bukan. Ini tupai. Itu Tupai. Awak Tupai. Tupai sudah lama tidak jumpa Tupai. Ya. Nama saya juga lupa ya. Ini Ya. namanya Tuan Tupai. Dia ambil kursus membawa kuda laju. Perawatannya. Itu tupai kan tapai? Tapai lipan saja yang panggil. Iya. Setiap hari Tuan Lipan mengenakan nama dia Tapai ya. Ya. Iya, dia seorang saja yang memanggil hamba Tapai. Masalahnya Nona Rebecca, Hmm. kuda hamba yang dulu yang mati itu, Turkoman Black itu, namanya dulu Benjamin. Sampai ke lipan jadi Amin. Ai, Ya. mungkin di hujungnya saja disebut. Ya, dia memang ada tabiat begitu. Ada masalah sedikit di Agak-agak. negaranya. Agak lagi. Gigi agak wagak. Dia memang ada tabiat begitu. Dia ambil ujung-ujung saja. Dia ikut dan dia saja menyebut nama orang. Jadi saudara yang lain kenalkan. Ini yang di sebelah saya ni siapa? Ini. Saya belum pernah berjumpa. Ni saudara-saudara ni kenalkan. Ya, saya Nada daripada suku Comanche. Comanche. Ya. Makcik. Nada. Salam kenal. digi sagau dagaraga sekekaligi. Salam kenal ya. Kau digi, jaga hogot.
Ya, perkenalkan ini Jahut senantiasa bahagia bersama kawan-kawan dan saudaranya. Oi, Ha? panjang juga nama. Yang mana? Nama memang panjang. Suka kakak geliki ya kah? Bukan, Iya. bukan. Untuk pengetahuan, suku Mohikan namanya panjang-panjang. Faham. Tadi di mana? Ini siapa namanya tadi? Saya ada Suku baru itu. Ya betul, suku baru. kurang mengingatilah. Ya. Yang lagi seorang ni namanya apa? Anda. Oh, diriku Anda. Anda Ranggau dari suku Daripada Comanche. Comanche. Ya. Comanche. Ya, apa? Kami Jika dirimu melihat kami berponco ini, kami dari suku Comanche ya. dan kalau Nona Rebecca mau tahu, Ya, salah kenal Nona. untuk pengetahuan Nona Rebecca, Ya. Apache dan Comanche ada sejarah yang panjang. Ya. Dahulu mau ceritakah? Tuan Anda tak perlu lah ya. Ya, boleh kan? Silakan. Ya, Itu sejarah. Itu sejarah. Begini. Dahulu antara Apache dan Comanche ada perang saudara yang berlaku. Hamba adalah generasi yang menentang sebenarnya peperangan itu terjadi. Peperangan itu terjadi disebabkan penjajah Spanyol yang menghasut kedua-dua pihak untuk bertelaga. Daripada orang luar. Ya, orang asing. Ya. Dan Tuan Anda dan Tuan Nada ini adalah generasi baru Comanche. Mereka tidak tahu tentang peperangan itu. Mungkin waktu peperangan itu terjadi mereka masih kecil ataupun belum lahir lagi. Antara dua itulah. Kenal. Baru tahunya daripada sekarang. Hamba terpaksa ikut peperangan itu sebabnya ayahanda hamba dulu adalah mendiang ayah hamba dulu adalah panglima perang waktu perang dengan Comanche dulu. Tapi hamba pergi dengan berat hati, tidak rela. Jadi tembak itu tidak kena, semua tidak kena. Ya, sebab fikirkan saudara sama suku asli. Kenapa perlu berperang? Tembakannya tidak kena. Ya, sama suku asli, kenapa perlu berperang? Betul. Kan elok kalau bersatu dan menentang musuh yang sama. Betul. Kalau bersatu kita lagi kuat lah. Ya, betul. Saya kenal lah. Saya sudah tahu lah sekarang ni. Itu yang berkepala babi itu siapa? Ya, kamu. Ya, Kenalkan diri kamu. Kenal dirimu. Ya, Kamu selalu- nama saya Baga Bigi. Kamu selalu belakang-belakang ya, Tuan Baga Bigi. Ya. Sebab saya sebesar. Dari suku Mongol. Mogol. Ya, satu ketika dulu satu SMS, malam kampung ya, pernah SMS ya. diserang SMS makhluk kan? halus. Hilang semuanya. Hilang tinggal kamu seorang? 2 orang. 2 orang. Ya. Jadi yang terselamat dua lain orang, gaib. Yang lain semua gaib. Kami tinggal di kawasan Spider George ke atas. Oh, di kawasan tempat sejuk di atas tu. Ya, betul. Salam kenal lah. Ya, salam kenal. Siapa namanya tadi? Saya lupa lah. Baga Bigi. Baga Bigi. Baga Bigi. Maaf ya, anak saya belum fasih berbahasa Wapiti lagi. Tak apa. Tak apa. Ya. Sebab dia dibesarkan dengan keluarga saya. Keluarga saya tidak mengamalkan bahasa Wapiti. Cuma hanya saya yang bisa bercakap dalam bahasa Wapiti. Mungkin nanti dia akan belajar. Bila tengok wajah anak kamu ini, hilang rindu hamba pada Zila sebenarnya. Sebiji betul mukanya. Kalau Tuan Kobau melihat dia, apalagi saya yang melihat dia dari kecil sampai ke besar ni. Iya, faham Nona Rebecca. Nona Rebecca saya sudah Tuan nak masak lah. Ya. Sila Tuan. Tadi kita berjumpa di Strawberry. Ya, betul. Ini Tuan Biawak tu ya? Ya. Ya. Semalam itu info itu dikatakan kepada anak saya yang menyampaikan dengan saya. Oh, dia tidak menyampaikan saya walaupun saya doktor, dia tidak jumpa saya. Sebab mungkin dia tidak tahu macam mana ingin menyampaikan. Oh. Untuk saudara Comanche kita, sepertinya nenek moyang merahmati kalian lah berdua. Nenek moyang merahmati kalian berdua dan mereka memberi ilham kepada hamba mengatakan kamu berdua handsome. Wow.
mungkin daripada suku kaum-kaum Mancai ni tuan-tuannya memiliki paras yang bergaya cantik dan handsome. Kalau telinga pula, kalau mata kiri hamba ni tidak dicakal oleh beruang dan tidak bertutup gini, hamba sama kacaknya dengan tuan anda ini. Betul, kamu yang paling tampan di sini tuan. Ya. Oh ya. Ini saya belum kenal lah yang ni. Yang sekejap. Pegang obor-obor. Cara kata dah. Obor? Ya, mana? Sebentar ya. Bukan obor-obor. Bos saya kah? Ya. Saya tidak tahu kan nama saya. Tidak. Ya. Kamu tidak tahu? Ya. Ya, dia ada masalah ingatan. Oh, ada masalah ingatan. Ya, Jadi kami panggil dia tanpa nama saja. Tanpa nama, baik. Jadi tuan tanpa nama ya? Ya, betul. Dah tidak langsung ingat daripada keluarga mana? Tidak. Saya tidak ingat apa-apa. Baik. Saya harapkan kamu satu hari nanti kamu akan ingat kembali ya. Moga-moga. Amba bila melihat muka Tuan Jahod ini sebenarnya teringat kepada rakan kita yang sudah kembali ke alam lain lah. Siapa? Mas Joko. Ya. Oh iya. Ya, seperti saya kenal juga Tuan Mas Joko. Ya. Teringat pada dia. Wah, Jahod. Muka kamu macam Mas Joko, ha? Ya. Mas Joko tu lomen betul lah. yang berwibawa tau. Betul. Patut kamu berbangga. Betul lah, saya baru sedar. Walaupun Kalau- rupa parasnya kurang menyenangkan. Bukan. Dia bukan kurang menyenangkan. Dia bagi dia macam muka yang jarang dilihat. Begitu. Ya. Ya. Saudara Kerbau. Ya. Dulu diriku gemuk sekali ya. Oh iya ke? Boleh tanya dengan Hamdan. Oh iya ke? Sekarang aku diet. Banyak makan jagung. Kamu jadi vegetarian ke? Ya. Ya. Tadi ada Nona Katara. Mana dia? Dia berdiri di pimbot dah. Mana dia? Di pimbot. Sebentar. Pinbot ya. Saya nampak dua saja. Betul kan? Ya, saya pun nampak dua. Ada kah? Tidak, saya Tidak nampak ada dua pun dia, poster saja. Oh, saya rasa sudah ditanggalkan lah. Kena dia sudah ditangkap. Apa kabar? Kenapa Nona Oli kamu gelak? Inilah Tuan Kobol. Ya, dan dia membetulkan tekannya. Ya. Oh, haus kah? Tidak, sudah baru lepas minum saja. Apa kabar? Awak Sihat kah? Ada makan minum kah? Saya sihat. Sudah. Tuan Kobol sihat. Kamu Saya mau Ya, sihat saja. Kamu sihat, Nona Ali? Rawatan boleh bagi makan minum kah? Ya, bagi makan minum terus. Berapa saya bayar? Tidak apalah. Ya. Haus. Ya. Oh, mantap. Wow. Kata kamu sihat kah? Sihat. Dah lama tak jumpa kamu. Kamu pergi mana ni? Jalan-jalan dengan Olivia di pekan ni. Bagaimana dengan kamu? Ya, begini saja. Mencari herba, mencari wang. Ya. Ya, itulah. Ya, sudah full kan makanannya? Terima kasih. Ya. Makanannya hebat sekali ya. Bukan suntikan saja. Ya. Kamu pergi mana? Lama tak jumpa ni, pergi ke sana ke sini jarang jumpa kamu. Sama je dengan kamu. Lama aku tidak jumpa kamu. Kita orang ada di sini saja di Valentine. Ya, ada di Valentine. Dan kita orang sedang mengumpul duitnya untuk mengambil gunsmith di. Ya, Amba dengan saudara Apache yang lain cuba untuk membida tender gunsmith di Nihon Novo ini. Gunsmith tau. Saya dengar kalau nak jual, nak beli, nak jual mesti diiktiraf kan? Ya, betul. Bukan macam dulu. Jadi kena ada lesen lah maknanya daripada kerajaan. Baik. Ini. Tupai. Tupai? Yes. Dah lebat janggutnya. Ya. Sama seperti saya.
Wah, Ya, aku rasa lebat lagi si tupai. wah perkara pertama kamu kata janggut dia ya. Ya, kenapa? Ya. Tapi ada satu benda yang hamba tak puas hati ya. Apa dia? Kenapa dia semakin lama semakin mau sama tinggi dengan hamba? Biasalah, suatu umur. Itu. Ya, Sama tinggi kan? ya. Dah makin meninggi ya. Tapi tak apa tamu cakap ah. Apa? Ya, Dinda tamu cakap ah, kan? Dinda. Ya. Tuan Hamdan, mari. Kenalkan, ini adalah Nona Katara. Sahabat dan ni adalah Nona Olivia, sahabat pada Nona Katara. Mereka berdua Howdy, Tuan. Ya. Howdy, Ya. Tuan. Salam kenal, namaku Hamdan, dapati kehidupan ini begitu sukar untuk dihadapi kerana begitu banyak dugaannya. Itu namanya. Itu nama dia. Nama dia. Nama Panjang pendek apa? sekali. Saya ulang lagi sekali ya. Nama saya Hamdan, dapati kehidupan ini begitu sukar untuk dihadapi kerana begitu banyak dugaannya. Nama pendeknya Kesian Hamdan saja. ya. Ya, panggil saja Hamdan. Baik. Ya, Ini ya, ya. kau bawa ini dari suku asli juga kah? Iya. Dari suku Mohican. Oh, ini ke Mohican? Ya, ini Mohican. Ini orang pertama saya tengok orang dari Mohican. Mohican. Sebenarnya Ada lagi Comanche di sana. Comanche pun ada. Comanche. Comanche? Ya. Oh. Mau kenal dengan mereka kah? Mari. Peti dan Apache. Ya. Ya. Kenal kah? Ada Nona Mongol pun ada. Mari. Jom Uli. Mari. Baru tahu ada suku asli lain. Saya pun baru tahu. Adi. Ya, saya mau sampaikan satu berita. Apa dia? Apa itu? Kita akan buat satu hukuman kepada penculikan Mhm. untuk ditembak mati pada hari ini. Di mana tuan? Ya, Di mana tuan? di sini. Di sini. Tuan panggil lah yang lain. Ada. Ni, mari. Kita mau Mari. Akhirnya mereka ditembak. Akhirnya padan muka. Tapi itulah kebau maklumat yang mereka sampaikan melalui bunyian itu. Kita harus mencari mereka itu. Tuan Hamdan. Iya, Tommy. Tembak mati di sini. Iya. Oh. Itu mereka dah keluar. Ya. Mari Gitu saudara. go, pagan caga-cagai gitu go. Makan fokus, makan lagam gini kamu. Mereka sebenarnya penyerayah yang dikendaki. Ya. Kalau kamu tengok dalam Ada di sini orang suku yang busuk. Dah nak mati pun masih lagi. Makan fokus kamu go makan lagam gini. Agak. Anda katakan itu. Agak. Minta semua di seberang jalan lah. Jangan di hadapan sangat, di seberang jalan. Baik. Saya dah Nona. Wah, ramai ya orang tengok. Bunuh saja mereka, Tuan. Mereka dikatakannya hukum tembak sampai mati ya. Ragasya igin logo. Agak. Masa apa pula dia cakap. Uish, saya rasa Tuan kena buat kad OKU Tuan dengan doktor. Berhenti buat OKU yang pekak Tuan. Tidak Tuan. Amgandagan. Ya ga. Igitu go goragang yagang higinaga kikitaga igitu go kakak. Ya ga, itu gue magariga gaga. Agam pugus digiaga manggalaga migini haga. Padan muka mereka. Dia gelak kah begitu Nona? Bau. Ya. Dorong hina macam mana? Macam-macam lah Katara. Dan satu hari sebenarnya mereka ini banduan yang melepaskan diri pada Sisika. Howdy tuan-tuan semua. Howdy. Pada malam ini Itu siapa? pihak Marshal Komen kah? akan Ya, menjalankan Marshal baru. hukuman Tuan Ron Kenway. tembak mati kepada 3 orang pesalah
yang mana pesalah-pesalah ini sudah melakukan jenayah melebihi batas, yang mana melakukan pembunuhan, rompakan, penculikan, samun, dan juga penyeludupan barang haram termasuk senjata dan moonshine. Tuli kau dengar tu. Jadi pada malam ini Banyaknya. kami akan menjalankan Jenayah hukuman tu, tembak mati Dia sebut senjata sebagai api. pengajaran kepada Yang semua kamu beli warga lah. agar tidak melakukan kesilapan yang sama. God. Apa hukuman gantung ke apa ni? Mungkin gantung atau tembak sampai mati, tak tahu. Ah. Pukul lagi pakai naga kakak. Jaga ngagan. Jaga. Yagang higi tagam higi tuku. Saga maga kuguligit maga cagam saga yaga. Yaga. Sagamaga sagagagaligi. Mungkukigin digi yaga begaji gemugur. Dah sampai masanya ke? Oh my god. Tuan Lomen, berikan kami kata-kata kepada orang suku di depan sana. Baik. Sebelum menjalani tembak mati ini, kamu dibenarkan berkata-kata kepada semua warga sebagai pesanan. Sila. Apakah mereka mendengar kami? Mendekatlah. Hei orang suku yang busuk. Apakah kalian mendengarkan ini? Bicara kalian denganku, oi. Oi, dengarlah. Ya, kami dengarlah. Tidak perlu bicara dengan orang busuk macam kamu. Dengarlah orang suku yang busuk. Saudara kalian masih hidup di luar sana. Carilah mereka. Apa maksud dia? Cari mereka. Sepertinya dirimu tahu siapa mereka. 3 orang jiwa yang telah diriku kenali di Sisika. Carilah mereka sampai dirimu ketemu. One Piece tu wujud kah? Pakai gitu kok. Wagan pigis. Mah ditembak, kamu dia takut lah. Nanti kau berani tengok ke? Ingat orang suku. Tidaklah bermaruah seperti apa yang kalian perjuangkan. Jadi saudara kalian orang suku. Mereka masih hidup. Oh my god. Mati pun mereka. I'm gonna Sudah. have a nightmare. Menyeramkan sekali. Menyesal aku tengok. Makan purus gagal bulu. I don't think I can Tak sleep boleh tonight. tidur macam ni kalau tengok darahnya tu. Tidak apa, kita tak payah tidur lah. Dia ada kepalanya. Ya, kepalanya. Pecah terus. Rasanya tengkorak kepalanya mau gantung di rumah lah. Okey, warga-warga Menyeramkan semua lah. boleh bersorai. Sudah selesai. Baik. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Tuan Lomen.
Tu daging dia mau pergi jual ke? Bukan. Oh, bukan kan? Bukan. Mana boleh jual Are orang? you okay? I'm not. Ini adalah langkah pertama. Sepertinya sudah selesai ya. Ini adalah langkah pertama. Itulah yang terjadi. Belum lagi bila hamba berkuasa satu hari nanti. Baru sedikit. Itu baru permulaan. Belum akan datang lagi. Sesiapa yang menghina orang suku seperti itu pasti akan mendapat nasib yang sama juga kalau hamba memerintah satu hari nanti. Padan muka mereka. Padan muka mereka. Kau tengok tu dia kerat-kerat sampai berdarah ha. Eh, kamu kata mau kenal dengan orang suku yang lain? Oh, lain kali saja kau bawa. Kami syok sangat tengok apa kejadian tadi tu. Oh iya kah? Sampai hilang kepala. Kalau kamu mau cari kami ada di Valentine saja. Katalah. Ya, boleh. Ya, kami ada di sini saja. Ya. Apa kabar kakak? Aku sudah lama tidak jumpa dia. Ya, dia sihat saja. Dia sekarang berada di dalam hutan, tengah bertapa dalam hutan. Ya kak, kenapa dia bertapa? Orang ramai-ramai. Dia selalu berjumpa pergi tempat yang orang ramai adal. Dia Kenapa seminggu dia ni, bertapa di hutan? seminggu ini dia cuba untuk mantapkan Wiyah. Dia kan sudah 3 bulan pengsan. 3 bulan? Iya, pengsan. Lama. Kenapa? Apa dah jadi? Waktu peperangan yang berlaku di Nusantara ini, dia ada amanahkan hamba untuk Mari jalan lah sambil tu. Mari. Jalan Dia ada amanahkan hamba untuk mengumpulkan apache yang ada di sini dan sertai peperangan itu. Dan selain itu, dia cuba untuk balik ke Mexico dan meminta bantuan sebenarnya daripada orang-orang kampung kami di sana. Okay. Waktu ada satu hari, waktu itu dia pergi mencari biri-biri, anak angkat dia itu. Dan lepas itu dia suruh Nona Semut, Nona Sarah dan juga Pipit untuk pergi ke Mexico dahulu dan meminta bantuan pada orang-orang Apache di sana. Tapi malang nasib kata Tuan Gagak, wagon yang dinaiki oleh mereka itu, ya. Dah cerita apa? Tentang keadaan kena Gagak waktu sebelum peperangan dulu. Oh. Ya. Malang tidak berbau. Wagon mereka ditahan oleh lawman. Dan Tuan Gagak sampai di situ, berperang dengan lawman dan Tuan Gagak ditembak. Sejak daripada itu 3 bulan dia tidak sedarkan diri, pengsan. Itu cedera teruk tu sampai tidak sedarkan diri 3 bulan. Ya. Bagaimana dengan yang lain? Semut apa dalam wagon? Tidak tahu apa yang jadi pada mereka. Kamu tidak tanya lawman kah? Mungkin diorang tangkap mereka, simpan mereka dalam lokap. Masalahnya lawman yang menembak mereka itu semuanya sudah bersara. Ya. Dia akan Gagak begitu. Lawman sekarang ni tak tahu kah? Tidak, yang lawman sebelum ni memakai baju warna biru. Oh, tak sama. Ya, mereka tidak tahu tentang perkara itu. Sebab itulah Tuan Gagak dia pengsan selama 3 bulan. Kalau mau tahu, hamba pun sebenarnya pengsan agak lama, 2 bulan. Dan lepas tu hamba sedarkan diri, hamba cuba bertahan hidup di dalam hutan. Pingsan sebab apa? Hamba menyertai peperangan itu dan hamba pengsan di Armadillo. Oh, perang tu. Ya, hamba pengsan di Armadillo. Hamba bangun tengok keadaan semua sudah lapang semuanya.
Tidak ada orang. Saya dengar Lipan dah tak ada kan? Ya, Lipan sudah meninggal dunia. Takziah ya. Salam takziah. Saya tak tahu macam mana nak menghadapi kamu, terutamanya Apache. Selepas apa ya abang saya telah buat arah kamu. Entah Katara. Kamu marah dengan saya kau bang? Kamu tak bersalah. Yang bersalah adalah abang kamu. Dia yang menembak Lipan waktu itu. Tapi dia sebabkan semua tu disebabkan saya. Dia fikir saya mati. Sebab tu dia macam tu. Ya, apa yang terjadi sebenarnya? Katara. Panjang cerita dia. Tapi saya rasa bukan masa yang sesuai lah untuk menceritakan semuanya. Tak apalah. Sebab saya dengan Olivia masih Ada shock cakap dari Hadi. kejadian tadi tu. So like susah nak proses. Tak apa, nanti satu hari nanti kita berkumpul di sini, kita bercerita apa yang jadi kepada kamu sebenarnya. Sebabnya hamba dengan Olivia ada melawat kubur di sendiri situ. Waktu itu, waktu mendapat berita. Saya yang bawa. Satu saja yang saya dapat bagi tahu sekarang ni. Sebenarnya kamu ingat Zay kah? Zay Lakota? Ya, betul. Ya. Dia saja yang tahu saya masih hidup sepanjang yang banyak orang fikir saya mati. Oh ya? Ya. Dia pun tahu jugalah apa sebabnya. Kenapa macam tu. Kenapa saya tak balik. Kenapa saya palsukan mati. Semua dia tahu. Seeloknya Kanda, memang kita kena percepatkan mencari saudara kita itu ya. Ya, betul. Mau tahu juga cerita apa ada sebaliknya. Kenapa? Saya boleh ceritakan, tapi Zay kalau dari segi benda-benda yang manusia biasa suka nak percaya, dia lebih handal menceritakan. Faham kan? Baik. Ya. Kalau abang saya, memang dia akan cakap mengarut. Tempoh hari Ya. Tempoh hari Amba ada nampak Amba ada berjalan di sini dan ternampak kamu di hospital. Kenapa? Kamu sakit kah? Oh, itu... Ya, saya sakit. Saya jumpa doktor di sana. Oh, iya Doktor di kan? sana? Saya tidak tahu pun. Mungkin dengan doktor lain lah. Mungkin lah. Ya. Doktor peribadi, Tuan. Oh, doktor ya. pribadi ya. Iya. Dia selalu ada untuk keluarga saya dulu. Ya, mungkin doktor atas sana. Tak apalah. Nanti kalau kamu mau berjumpa dengan kami, datang saja Valentine. Kami ada di sini. Kami ada di sini dan kami akan sentiasa ada di sinilah. Kalau tak pun di Strawberry. Okay. Menjual herba ke apakah memburu. Kalau memburu di sinilah. Baik, Tuan. Baik. Ya. Nampak kamu terkejut tadi tu melihat hukuman tadi tu kan? Masih, Tuan. Masih terkejut. Ya. Ya. Walaupun pecah kepalanya. Kamu tidak rasa macam kepala. Walaupun dia terkejut, tapi kenapa dia ketawa? Mana Olivia? Sebab itu tidak perlu. Sebab itu tak perlu ada kesian. orang ketawa bukan sebab ketawa yang dia ketawa rasa takut. Oh, begitu ya. Sebab itu tak perlu kesian dengan orang seperti itu. Apa perlu kesian? Dan dia menghina orang-orang suku. Nampak tadi. Dan nak nyawa di penghujung pun masih lagi. Apa ayat dia? Kamu dengar kan? Apa dia cakap? Iya, dengar. Ya. Tapi apa maksud dia? Dia suruh cari orang tu. Entahlah. Itulah yang kami nak berbincang dengan saudara-saudara kami yang lain tu. Ya, tadi sudah berbincang tadi ya. Pada ini Adinda Abau, mereka akan membuat pencarian di sekitar sana. Cari di sekitar sana ya. Macam mana nak cari orang yang kamu cari pun tak tahu siapa? Sepertinya kami tahu lah. Mungkin mereka ada maklumat
lanjut. Ya, mereka cakap kita kena tunggu daripada mulut Bunian lagi. Ya. Ya. Semalam adindanya Tuan Hamdan itu diculik oleh 3 orang yang menjalani hukuman mati itu. Ya. Dan syarat untuk melepaskan adindanya itu adalah Tuan Hamdan perlu pergi ke setiap wilayah dan koyakkan poster yang ada gambar mereka. Tapi sebaliknya, Tuan Hamdan pergi ke pejabat Lomen dan juga buat aduan. Dan membawa sepasukan besar Lomen untuk menangkap 3 orang yang tadi itu. Hamba katakan pada mereka tak perlu koyakkan poster itu. Jangan, biarkan. Baik. Ya. Kalau begitu, saya nak bergerak ni dengan Odi. Baik. Hati-hati ya, Katara. Boleh. Ya, Sampai kamu jumpa juga. lagi. Okey, jumpa lagi. Jumpa lagi akan datang ya. Ya. Ya, hati-hati di jalan. Kamu ada ubat-ubatan kah? Tidak. Tidak. Mari sini. Saya bagi sikit lah. Belanja lagi. Dia ni rasa-rasanya Oli macam buaya tau. Beng bergerak. Tapi ini ubat bergerak. Betul tak? Betul. Oh, dia kasih anti poison. Oh, takut kalau dipatuk ular. Antibiotik. Banyak ular kan kawasan sini? Oh, wrap. Ya. Dan bandage. Alamak, jatuh pula Dan uangnya. ada lagi. Ini bila kamu buru ular ni? Saya saya ternampak di tepi jalan. Macam-macam ah. Ya, mau ubat ni tak ada. Kamu pun dah nakal macam Katara ya. Boleh. Kanan aku. Mari sini. Ya. Banyak ubat-ubat dia Oli. Kau kena ambil je. Saya kata, Apa yang iya. jatuh tu tadi kau bawa? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Aku nampak. Aku bantu carikan. Mana? Tak ada apa-apa. Dah. Sudah ni. Tidak ada yang jatuh pun. Oh ya. Ya. Kau sudah kutip kah? Malaria. Sudah ambil lah barangnya itu. Apa tuan? Dah penuh bagnya. Saya penuh. Penuh ah. Sebentar saya bagi tuan Kobau. Jangan, sudah penuh ni herba ada yang tak jual lagi ni. Habis sajalah. Okay. Aduh. Awe, ubat ni lebih berharga tau. Ya. Ini kena simpan dalam storage lah jawabnya. Jarang dapat tu. Katara kah itu kan ya. Ni Katara dengan Olivia. Supaya tak terjatuh duit ke apa? Saya bantu lah. Saya bantu carikan. Tidak ada. Hamba tidak ada duit. Alamak. Oh ya. Lagi satu sahabat. Tuan Kobau. Saya bagi ni. Ini bagus ni Tuan Kobau. Hamba rasa hamba kena berdiri di tengah Valentine lah. Kalau ada orang mau letak barang. Kan? Kalau hamba berdiri di tengah Valentine, kalau ada orang mau letakkan barang pada hamba, kena bayar $150 macam nak buka storage. Sewa storage. Boleh ke? Ya. Oh, terima kasih tuan. Baik. Bunyi apa tu Pai? Kamu buat apa tu Pai? Mengira daun, ada daun termasuk dalam seluar. Ada daun ya? Ada daun termasuk. Mau saya periksa kah? Jangan. Sangat Saya doktor. Duit pas kat aku. Tidak apa. Kalau buat duit orang takut. Aduh, Tak tahu gatal. kenapa. Ya. Marilah boleh. Jumpa lagi. Terima kasih Ya, banyak. baik. Terima kasih. Jumpa lagi. Obat-obatnya. Ya. Baik, hati-hati ya. Ayah. Ya, hati-hati. Apa yang Nona Olivia bawa? Apa penuh bagnya? Tak tahulah. Tengok. Dinda sudah penuh beg tu. Tinggal satu ruang kosong. Apa yang dibagi kamu? Dia bagi, nak tahu dia bagi Dinda apa? Kulit ular, kulit skang, kulit rakun dengan budak rut ada 12. Kena mau ke? Budak rut. Ya, bolehlah. Budak rut akan ambil lah ni. Budak rut ni. Dari mana Nona Olivia dapat? Dia kata dia bukan memburu tau. Kata Olivia tadi dia kutip di tepi jalan. Ikuti jalannya aja. Ya, dia sekarang sudah sama nakal dengan Katara tau. Sudah sama naik tau kan dah. Oh.
Tengok tu. Ya, dah pergi berdua macam tu, yang dah jadi sama nakal. Begitulah. Oh, betul nakal mereka berdua sekarang Iya. Macam-macam perangai mereka. Iya. Tu tadi Dinda kata pada Olivia. Dengan pada Katara. Patutnya Dinda duduk di tengah Valentine itu, kan? Ya. Siapa yang mau letakkan barang pada Dinda kena bayar $150 macam buka storage. Ya kah? Ya. Oh, seminggu seminggu. Ya, seminggu. $150. $150. Tuan tak ada YT. Nanti saya upload. Nanti saya upload replay ni kat YT. YT dia. Okey lah tu. Jadi dah. Terbau. Ya. Untuk seminggu $150. Seminggu. Okey lah. Ya. Ya. Mau lupuskan barang boleh saja. Masalahnya herba yang Dinda kutip ni pun tak berjual lagi kan dah. Ya. Ini mau beli wagonnya sekarang ni kita tengah target benda lain kan. Nasib baik dia tak nampak duit kan dah. Duit Dinda tadi jatuh tau. Ya kan? Ya. $500 kan dah jatuh tadi. 500 ya. Ya. Macam betul mata Nona Katara ya. Ya. Lihat uang jatuh tu. Ya. Wah kau 500 ya. Ya. Banyak duit kamu Kita simpan di bank Kan kita nak buat jadi modal untuk bida gunsmith kan dah. Itu duit hasil kutipan herbal tu. Oh. Ya, tak sempat masuk. Saya ada lagi 8,000 tau. Wow. Kaya betul kan dah. Ya. Kena ada sumbangannya daripada dua orang Hamdan sama anda. Tadi Hamdan 1,000. Tadi Dinda ada dengar sama dengan orang mana? Orang buta, orang yang tidak nama. 3,000, 4,000. Tadi Dinda ada dengar Olivia berbisik dengan Katara tu. Ya. Dia kata Kanda pun macam bank bergerak lah. Bank bergerak ya. Berhati-hati ya Kanda. Oh. Masalahnya tempoh hari Dinda Boya ada mengadu pada Dinda. Dia kata ini bukannya bank bergerak. Ya. Doktor bergerak. Ya. Dia ada mengadu pada Dinda. Ni Dinda Boya tidur itu. Katanya hari tu Katara itu ada pinjam wang $100 pada Boya. Ya. Dah bagi pinjam 100 kan Kanda. Lepas tu dia minta alamat surat Boya. Ya. Lepas tu dia hantar surat pada Boya. Dia nak pinjam lagi 100. Oh, jadi $200. Tapi Nona Katara sudah bayar balik kah dengan Kanda Boya? Tak tahu. Tapi Boya itu dia suka orang kata apa buang-buang duit sajalah dia tu. Suka bagi pada orang. Kanda Boya itu. Setakat $200 itu dia memang bagi macam tu sajalah. Dan apa? So total anggaran sekarang ada berapa? Kita punya simpanan untuk bidinnya. Dinda ada 4,900. Tempoh hari saya sudah bagi sama itu Buaya dalam 7,000 saya punya. Dinda ada 4,900 tapi belum lagi jual herba yang ada dalam badan ni. Ya, sekarang ni dalam banknya ada 8,000. Total 7,000 sampai 8,000. Berapa lah? 15,000. Campur dengan Dinda punya 4,900. 19,000. Itu sudah termasuk kan dah? Belum kan? Itu belum. Dinda punya 4,900. Campur Buaya yang punya. Sudah ada 10 lebih ya. Kita Valentine sajalah kan dah. Ya, beli Valentine saja. Dah lebih 20,000 kan dah? Ya, lebih. Apa lagi? Valentine sajalah kan dah. Valentine saja. Apa Valentine? Enesburg. Enesburg. Ya. Boleh aja. Valentine tidak ada ya? Tidak ada. Oh, Enesburg ya? Ya, di Enesburg. Oh, okey. Kita pergi Enesburg lah. Sebab sini kan kerana ada tumpuan. Terima kasih untuk follow-nya. Terima kasih. Semoga dia mudah. Selamat datang. Salam sama apa itu? Makanan itu. Bartender. Ya, bartender. Tadi Dinda ada katakan pada saudara kita yang lain, lebihan wang itu gunakan untuk kebajikan saudara kita yang lain. Ya. Kalau tiba-tiba ada perkara-perkara berbangkit nanti akan datang yang memerlukan wang kertas, gunakan saja wang itu. Ya. Ya, betul. Kanda kena rekod lah wangnya itu berapa yang masuk daripada khairat itu. Sudah ada rekod ya. Takut nanti akan mencampur dengan wang Kanda nanti. Tak. Kena wang Kanda tidak disimpan. Total semua itu. Ya, campur wang Kanda ada 8,000 semua. Ya.
Dinda sebenarnya terharu juga ya sebab saudara kita itu membantu kita. Ya. Ya, terharu jugalah. Terharu sebab mereka mahu bantu kita. Tapi Dinda sebenarnya tak sampai hati mengambil wang mereka sebab mereka bekerja keras, tak Dinda? Iya, saya pun melihatnya. Ya, baik. Baik tu Dinda. Pun tidak apa mau bekerja sama kerajaan pun bukannya tidak diterima. Sebab itu Dinda rasa macam berat hati nak ambil wang mereka sebenarnya kan dah. Kesian mereka. Mereka pun perlukan wang juga, wang kertas. Iya. Karena kos rawatannya. Betul. Mau ganti kasut kuda lagi, ini sebaik kasut kuda sudah murah. Kan dah cakap ada di kedengaran. Apa dia? Kos rawatannya akan dinaikkan lah. Sudah. Iya. Sebagai contoh jika ada pasien yang sakitnya di mana Aurora Bensin tu, kos rawatannya akan dinaikkan sebagai $50 ataupun $40. $50 Ya, karena jaraknya daripada Pekan ke sana agak jauh. Sama juga daripada Teberi ke Little Creek pun harga anggarannya 40 ke 50. Dinda sebenarnya tahu tak kenapa selalu kacau si Bunian itu kan dah? Ya. Rindu Pipit sebenarnya. Oh. Ya, Pipit tak tahulah apa kabar dia. Apa kabar Pipit lah? Tak tahulah apa yang jadi. Dinda pun rindulah dengan Pipit. Ya. Sebab itu waktu Pak Kanda selalu kacau si Bunian itu sebab perangai mereka sama. Oh iya. Ya. Perangai mereka sama. Cuma beza dia, Pipit itu bukan kaki scam. Bunian itu kaki scam. Tapi Pipit itu dia bagus lah. Pipit. Dan menjaga kebajikan rekan-rekannya. Iya, betul. Dia tukang supply makanan kita lah kan. Ya. Ya, ini sekarang Saya ini. rasa jika ada bartender, kita akan bid untuk dia. Ya, kita bantu dia ya. Ya. Bartender sini, Ya. Valentine. Ya. Kalau kita tidak dapat tender gunsmiths, kita gunakan wang kita untuk bantu Pipit. Ya, boleh juga. Ya. Kita boleh bartender di sini. Betul. Kita bantu Pipit nanti untuk Ada buka juga bartender lah sini. suku asli yang membuka bar di Valentine lah. Ya. Ya, kita tidak boleh kalah dengan warga-warga asing di sini. Ya. Sekarang pun tidak tahulah berapa bidnya di West Elizabeth. Kanda lihat tadi kan apa yang jadi pada 3 orang tadi tu? Ya. Itu adalah permulaan kebangkitan suku asli Kanda. Ya. Itu adalah permulaan. Ini adalah langkah kecil, tapi langkah kecil juga adalah langkah Kanda. Ya, benar. Selepas ini mereka tidak akan berani untuk menghina kita, tidak berani untuk memijak-mijak kita lagi. Sebabnya kita sudah maju ke depan. Kita tidak lagi masih berada di tempat yang sama kan? Iya. Ya. Berbalik pada kamu cerita yang kamu ada pingsan selama 20 nama itu kan? Ya. Sama, saya pun pingsan selama 30 nama dan saya masih mencari lagi. Siapa yang lain saja? Kali terakhir Dinda bangun, kali terakhir waktu sebelum Dinda pingsan. Waktu itu yang ada di samping Dinda Tuan Jack. Tuan Jack ya. Ya. Tapi tak tahulah mana Tuan Jack ya. Dinda dah lama tak jumpa sebenarnya. Dinda ada perkara mau bercakap dengan dia sebenarnya ni. Sebab tanda bangkitnya di mana itu klinik Indonesia sana. Tidak tahu siapa yang bawa dia sana. Sebenarnya Kanda, tadi Dinda cuba sembunyikan rancangan Dinda sebenarnya pada Katara. Apa? Dinda sebenarnya mau balas pada Tuan Van itu. Kenapa? Yalah. Oh ya, saya tahu. Kan dia sudah menembak mati Lipan kan. Ya. Tapi Dinda tidak membenci Katara. Yang Dinda benci adalah abang dia. Iya. Katara tak salah. Tapi kenapa
lepas tidak dengar kabaran tentang itu band Tempoh hari Dinda ada jumpa dengan Tuan Marshal Ron Kenway tu. Ya. Dia ada kata pada Dinda, katanya Tuan Van Helsing sekarang sakit. Tapi tak tahu sakit apa. Ya, saya rasa dia telah kena kutukan daripada nenek moyang Baguslah pada muka. Tapi Dinda tidak puas hati. Selagi mana dia belum jatuh sepenuhnya, Dinda tidak puas hati. Dia mau mencari tahu. Sama juga dengan Tajul itu. Ya, Tajul ya. Sama saya juga. Sudah tidak dengar apa beritanya. Dia sudah buat Nusantara huru-hara, lepas tu dia larikan diri, hilangkan diri. Ya. Itukah contoh bergabung berguna? Ya, benar. Dia telah membuat kekecauan antara suku asli dan orang-orang kaya dan menyebabkan pecah belah. Ya. Dan menyebabkan peperangan yang begitu dahsyat. Betul. Adakah itu contoh gabungan yang sebenar? Ya. Ya. Bukan contoh yang sebenar ya. Ya, dengan kamu pun mau jadi gubernur kan? Betul kan dah. Sebenarnya Dinda dah penat melihat suku asli ini diinjak-injak dan dihina. Ya. Tiba masa kita untuk kita bangkit. Lagi pun kita sudah ada lagi suku-suku asli yang lainnya. Selagi mana kita masih lagi menjadi minoriti kan dah. Dan kita tidak berada di atas lagi, itu orang-orang asing akan memijak-mijak dan injak-injak kita. Ya. Sebab itu tempoh hari Dinda ada berjumpa El Toro. Ya. El Toro dan El Tam. Ya kah? Ya. Dinda ada katakan hasrat Dinda untuk menjadi gubernur di Novo ini. Dan Dinda cuba untuk mendapatkan sokongan daripada mereka. Maknanya mereka menggunakan identiti palsu dan menjadi pengundi di Novo. Bagai lagi. Dan perancangan Dinda untuk suku asli ni pula, jangan pakai nama asli. Nama suku. Ya. Pakai identiti orang asing dan berdaftar di Novo. Ya. Boleh lagi. Dan daripada situ Dinda mungkin akan mendapat banyak sokongan lah, banyak undian. Itu saja caranya. Good idea. Ya. Tupai kamu pakai nama kamu yang sebelum ni lah. Pakai nama Wang Budiman. Ya. Boleh kan? Rasanya tidak boleh lah. Kenapa Dinda? Orang Budiman tu banyak sudah yang kenal lah. Pakai saja nama Wang Budiman. Ya, untuk mengundinya. Baiklah. Kanda pun boleh pakai nama Wak Kilau. Ya. Guna nama ayah hamba. Dinda pun akan pakai nama identiti yang lain. Kau kamu mau jadi gubernur? Kenapa kamu mau guna identiti lain lah? Kanda, identiti berbeza tapi tanda tangan sama Kanda. Oh, iya kah? Ya. Nama Dinda Kobau Gasak, betul kan? Ya. Nama identiti kedua Dinda Kevin Griff. Kau. Ya. Nama orang-orang Sendenis. Ya. Nampak tak nama KG? Ya. Tanda tangan kan KG. Ya. Sama kan? Ya. Benar. Bagus. Itulah. Tapi nanti ada dapat lagi satu undian ni extra. Apa dia? Daripada mana? Daripada kamu lah. Kamu mau jadi gubernur, kamu juga undi. Ya, betul. Ya, baguslah. Ada extra. Nampak. Dinda dah fikirkan benda ini sebenarnya. Lama Dinda fikir sebenarnya. Sekarang ini. Ya. Tapi di manakah keberadaan Keli ya? Dinda tidak tahu kabar Keli lah. Keli
Tak tahulah hidup atau tidak, tak tahulah Kali. Lipan kita sudah Ya. tahu dia sudah tiada. Ya. Sekarang ini apa kabar kepada Kanda Semut, Dinda Pipit dengan Nona Sera? Ya. 3 orang itu, apa kabar mereka? Itu kabarannya tidak lagi tahu. Ya. Biri-biri Dinda pernah dah jumpa. Kanda Gagak pun dah jumpa. Ya. Bila-bila ada kah? Ada. Oh ya, ada. Kita dah jumpa. Biri-biri kita dah jumpa. Tapi mana Kanda Gagak? Dia kata hari itu dia nak bertapa di dalam hutan. Tapi tak tahu lah. Oh, Seminggu betapa? katanya. Kemungkinan esok dia akan pulang. Betapa di dalam hutannya. Ya. Howdy user Superman. Selamat datang. Ya, kena baru mau kenaikan bersemula pada Kanda Gagak. Ya. Karena sudah pulang kita punya saudara. Itulah. Dah, Kanda mau pergi mana? Saya mau pusing-pusing saja. Mau tidur saja. Mau tidur ya? Dinda tupai. Mau buat apa? Rasanya tidak ada. Mau kacau orang-orang saja. Mau kacau orang? Ya, sudah lama tidak akan kacau orang. Baik. Hati-hati. Ya. Ya, kamu pun hati-hati juga. Ya, Dinda rasa mau tidur lah. Dah. Mau tidur juga. Dinda malam ni boleh tidur dengan Lena lah, sebab 3 orang tadi tu sudah mati. Ya. Padan muka. Puas hati Saya Dinda. ingatkan mereka telah kena diumpan balik semua. Di sesi rupanya tidak. Itu baru permulaan, Kanda. Itu baru langkah pertama. Belum lagi yang akan datang lagi. Mana tahu tiba-tiba orang-orang kaya di Saint Denis itu semuanya jadi pelarian pula. Padan muka mereka. Akan tetapi bandar-bandar sendiri sukses tengah sunyi ya. Sejak ketiadaan itu Tuan Ben lah. Padan muka mereka lah. Sudah jadi bandar mati sekarang kan? Ya. Padan muka. Siapa suruh? Buat bangunan besar-besar, orangnya tak ramai. Padan muka. Ya. Dan bawahnya pun tidak ada orang lah. Ya. Ya, ketika itu Nona Olive kan yang handlekan batu, sekarang tidak ada orang lah. Sekarang tak ada orang. Padan muka. Biarkan. Dinda sebenarnya mahu bercadang dengan, mahu berpakat dengan Tuan Jack sebenarnya, Kanda. Andai satu hari nanti Dinda menang di New Hanover dan Tuan Jack menang di West Elizabeth, kami sebenarnya mahu buat Dinda sebenarnya mahu cadangkan kepada dia untuk sekat laluan ekonomi Lemoyne, atau lebih tepatnya Saint Denis. Tapi kalau kamu sekatkan di Lemoyne, habislah orang yang menetap di Rhodes. Saint Denis lah, Saint Denis. Ya, Saint Denis. Biarkan mereka jatuh miskin, orang Saint Denis itu. Itulah yang Dinda rancang. Dinda mahu cadangkan kepada Tuan Jack. Baiklah. Baik, Kanda. Hati-hati. Kamu ada melihat ayam yang suka mengganggu warga-warga setempat lah? Ayam putih tu ke? Ya. Semasa anda kali di Valentine ni ada juga ayam tu cuba mengorat banyak nona-nona yang suka mengorat lah. Iya kan? Iya. Tak, kali terakhir Dinda nampak ada di Valentine. Dia macam suka mematuk-matuk kaki Kanda, kaki Dinda lah. Oi, gitu lah. Mungkin dia ingat kaki Dinda ni bau ni kot, bau dedak rasanya. Mungkin lah. Sebabnya ayam itu sama dengan satu keluarga itu, keluarga yang baju coklat tu, Morales. Morales. Oh, ada keluarga baru kah? Yang menetap di sini? Menetap Tidaklah, di... mereka bukan menetap di sini. Mereka menetap di Rhodes. Oh, menetap di Rhodes. Ya. Oh, saya selalu jumpa mereka di sana. Oh, iya kah? Iya. Oh, mereka keluarga baru yang sampai di sini kah? Iya. Sampai di tanah Nusantara ini.
Sepertinya macam tidaklah, mereka daripada keturunan yang ke-8 lah. Keturunan ke-8? Ya, daripada keluarga Morales. Lepas sebelum ni keluarga keturunan mereka bagaimana? Moyang-moyang mereka? Tidak tahu lah. Saya tidak tahu lebih lanjut lah. Cuma mereka cuma tak beritahu lah mereka daripada keturunan ke-8 lah. Ayam itu Kanda, Dinda dengar asyik bunyi pak. Ya. Itu. Tapi ayam itu sudah ada nama tahu di belakangnya. Apa dia? Pak Morales. Dia sudah diberi nama keluarga kah? Ya, Pak Morales. Nama ayam tu. Pertama kali Dinda dengar ayam ada keluarga. Ya. Ya. Kamu kalau jumpa ya, kamu akan naik angin tau. Kamu punya DP akan naik tau. Oh iya kah? Iya. Pada harap tidak berjumpa. Ya. Karena kamu tidak berjumpa itu Papak. Hari itu Dinda tupai. Ayam tu asyik matuk saja kaki Kanda tu. Kenapa dia dendam dengan Kanda kah? Tak tahu dia bau-bau dia macam kaki Kanda ni macam ada bau dedak tu. Bau makan ayam katanya. Kanda nak tendang ayam tu tak sampai hati, tapi tak apalah, biar sajalah dia patuk kaki Kanda tu. Tak sakit pun, sikit saja berbanding apa sakit ditembus peluru di badan, itu lagi sakit sebenarnya. Itu pun Dinda masih hidup lagi. Setakat dipatuk ayam tu tak adalah sakit pun. Ya. Ya. Apalah, kamu mau tidur kan? Ya, hati-hati ya. Ya, tupai. Baik, marilah kita pusing-pusing di sini dulu. Baik. Kamu mau apa? Mau kacau keluarga di sini kan? Mana tahu dapat satu nona di sini. Apa? Apa? Bukan. Apa dia? Kamu tidak takut sama Dewi yang berada di atas kah? Jangan. Oh. Berani ya. Itu semestinya nomor 1 dia. Baiklah. Tahu pun aku takut. Marilah kita pusing-pusingnya. Baiklah. Baik. Okey, ini namanya semua. Saya undur diri dahulu. Terima kasih yang tap-tap sekalinya. Terima kasih juga 15 skill like. Mantap lah. Tak apa. Terima kasih yang tap-tap sekalian. Terima kasih juga yang like. Terima kasih juga yang share live saya. Terima kasih banyak. Semoga dimurahkan rezeki menangkan urusan. Terima kasih juga yang bagi gift juga. Terima kasih yang tak sempat baca, maaf ya. Yang bagi gift, semoga dimurahkan rezeki menangkan segala urusan. Kita jumpa lagi. Selamat malam semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih untuk ketupatnya dan you are awesome ya. Terima kasih. Selamat Raya Eve. Okay, jumpa lagi.